Ya, saya setuju dengan komen ni daripada Imali. Kalau pergi DIY, inform kedutaan Malaysia kat sana sebelum pergi. Yang ni sebenarnya bukan DIY saja. DIY ke, group travel ke apa ke, bila kita pergi sesebuah negara luar, setiap negara tu dia akan ada orang panggil macam government authority kita lah yang duduk di sana, kedutaan Malaysia di sana. Mereka lah yang akan bantu, mereka akan support kita sekiranya kita perlu apa saja yang berkaitan dengan kerajaan kita. Jadi contoh, saya banyak berurusan dengan kedutaan dekat Jeddah. Bila kita ada isu contoh pasport hilang, nak buat pasport baru, ada isu kematian, ada isu jemaah terkandas tak boleh fly balik dan sebagainya, mereka ni lah yang akan bantu. Jadi pastikan ada maklumat mereka, simpan. Kalau siapa pergi DIY, tambah-tambah. Kalau syarikat travel agency, insyaAllah Mutawif memang dah maklum dah benda ni. Syarikat memang dah provide kontak kepada Mutawif. Untuk DIY, pastikan simpan maklumat mereka. Senang kalau nak berhubung apa-apa. Di Saudi dia ada di Riyadh, dia ada di Jeddah. Cuma Riyadh tu mungkin jauh. Kalau siapa pergi ke Riyadh, mungkin pastikan ada bekalan kontak mereka juga. Tapi Jeddah, pastikan. Jeddah memang kita pergi. Mekah, Madinah ni, Jeddah memang kita akan pergi. Kita perlukan kepada mereka kiranya perlukan bantuan. Jadi contoh macam sekarang ni isu ada jemaah kita terkandas, saya faham airline dia ada term dia. Syarikat travel agency pun memang kalau pergi travel akan bantu sebaik mungkin. Tapi kalau kata terkandas 3 hari mungkin okey lagi, 5 hari okey lagi. Kalau terkandas sampai seminggu, 2 minggu, jadi kedutaan di sanalah yang akan berhubung dengan kerajaan Malaysia untuk buat keputusan apa bantuan yang sepatutnya diberikan. Macam airline dia ada term dia. Contoh macam saya dah pernah sebut, airline yang saya cek, ada airline yang bagi 72 jam, ada yang airline bagi jam-jam sekian, ada yang 3 hari, ada yang 5 hari. Tapi kalau dah lebih more pada tu, macam mana? Jadi insyaAllah kita berhubung dengan kedutaan. Kalau boleh, sebagai tanda hormat, sebelum pergi kita bagi tahu, nak balik pun kita bagi tahu. Jadi harap bantu. Terima kasih atas komen yang ditinggalkan. Selamat beribadah, selamat berumrah, insyaAllah.